Permulaan tahun baru, kegiatan tirupan dadah antarabangsa Kuala Lumpur menjadi tumpuan pengedar dadah antarabangsa. 4 tangkapan bermula 1 hingga 7 Januari ini melibatkan warga negara asing dengan menurunkan dadah pelbagai cara. Jumlah dadah yang berjaya dirampas oleh Kastam KLIA berjumlah 16.25 kg dan bernilai RM4 juta. Modus operandi penyelundupan menggunakan warga tua berketurunan Iran yang berusia 57 tahun dan dadah dibungkus dan dimasukkan ke dalam barang-barang makanan yang telah dibungkuskan semula. Dalam penahanan seorang wanita tua warga negara Iran yang meragukan pihak penguatkuasa kastam, hasil daripada alat pengesan didapati 100% bahan kristal yang ditemui adalah dadah jenis syabu. Hasil siasatan awal, wanita terbabit pernah memasuki negara ini sebanyak 11 kali sejak awal 2010. Keempat-empat suspek yang ditahan direman selama 7 hari dan akan didakwa di bawah Akta 39-B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jika disabitkan kesalahan, boleh membawa kepada hukuman mati mandatori. Kita dapati bahawa warga negara Eropah Barat terlibat dalam penyelundupan dadah ke Malaysia. Kes yang terbaru ni yang kita dapati ialah pada 7 hari bulan 2012, di mana pada jam 9 pagi seorang wanita umurnya dalam lingkungan 53 tahun telah membawa 2 bagasi dan tiba daripada Doha ke KLIA. Ya. Satu beg tu dia berisi dengan pakaian dan satu lagi beg diisi dengan semua jenis makanan, serbuk minuman cappuccino, wet tisu bayi, bedak, creamer Nestle dan lain-lain lah, semua ni penuh ya, dalam beg tu. Pegawai yang tugas di KLIA ni telah melihat suspek ni. Apabila suspek ni dia menuju ke lorong hijau, dia pun mintalah suspek ni untuk mengarahkan suspek tu mengimbas 2 bagasi. Apabila 2 beg tu diimbas, satu beg tu dia menunjukkan tanda-tanda hijau, menunjukkan imej yang meragukan. Dan kemudian beg tu dibuka dan salah satu daripada kotak tu dibuka plastik. Bila dia lihat tu, dia nampak ada serbuk putih lah yang kita percayai adalah syabu.